Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, saya tengah clear-clearkan sampah lah, sisa-sisa pangkasan pokok mangga semalam. Kan, cuma hari ni saya terkejut lah bila nampak pokok durian IOI saya ni. Kan. Tu dia. Ada dahan sekah. Kan. So, terkejut jugalah bila tengok dahan sekah. Bila kita cek-cek balik, rupanya ada sarang burung. Agaknya dia berenjut kuat sangat kot. Sekah habis dahan ni. Tak perasan pula semalam. Jadi inilah dia. Kulit dia dah kering dah. Kan. Sebab saya ada terima petua dulu, macam mana kalau dahan pokok durian ni sekah, kita boleh tangkupkan dia semula. Kan? Tangkupkan dia semula macam tu. Lepas tu gulung-gulung lah dengan tip ke apa ke. Nanti dia boleh sambung balik. Tapi itulah, saya tak ada peralatan. Saya buang je lah. Kan? Ni saya dah buang lah. Luka pangkasan tu tak apalah. Nanti dia kering lah tu. Kan? Dia bertangkup lah sendiri. Lambat lagi nak musim terkujuh pun. Sempat lah sebelum dia kena menyakit ke apa. Ini kita buang. Yalah, agaknya sebab saya buang banyak pokok mangga, jadi dia tak ada tempat lah nak buat sarang. Kan, pokok ni pun itu ada juga sarang burung tapi tak sekah. Yang ni tak tahulah nasib dia lah. Kan. Sebab dia bukan tak pernah burung buat sarang celah-celah ni. Kan, celah-celah seraput tuala dia ni. Tapi itulah, mungkin sebab itulah pokok mangga semua saya dah pangkas. Kan. Yang mangga tu pun saya tengok anak burung dah tak ada dah. Kan. Dia dah boleh terbang, dia dah pergi ke lain lah tu. Sebab dia dah besar dah. Cuma semalam tu mungkin dia tak terbang lagi. Hari ni dah tak ada dah. Jadi inilah dia sarang semalam tu. Dah tak ada dah, kosong. Jadi saya pangkas buang lah. Kan. Sisa pangkasan tu semua saya kumpulkan sini untuk keringkan dulu sebelum dibakar. Cuma nanti dalam minggu depan ni mungkin saya dah start lah buat busut kat sini. Dengan yang ni pun saya akan cuci lah semak 2 lorong ni. Jadi start daripada minggu depan mungkin tak banyak video lah.